Ramai orang masih salah faham pasal beli emas. Ingatkan beli emas ni macam pelaburan lain yang boleh bagi dividen bulanan atau keuntungan tahunan. Padahal tak. Bila kita beli emas, kita mesti dapat emas. Sama ada emas fizikal yang kita boleh pegang atau emas tu masuk dalam akaun pelaburan yang sah dan patuh syariah, macam akaun Gap di Public Gold. Kalau ada orang janji beli emas tapi tak perlu pegang emas pun, sebab nanti dia akan bagi keuntungan setiap bulan. Hati-hati, itu bukan beli emas. Itu dah masuk skim yang mencurigakan. Bila beli emas, dapat emas. Itu je, bukan dapat janji manis. Dan lagi satu, emas tak bagi dividen. Emas bukan macam ASB, tabung haji atau mana-mana pelaburan patuh syariah lain yang bagi keuntungan tahunan. Emas hanya naik nilai dalam jangka masa panjang. Kita untung bila harga emas naik, bukan sebab emas tu bagi pulangan bulanan. Jadi kalau ada orang janji emas boleh bagi income pasif setiap bulan tanpa buat apa-apa, sudah tanda-tanda pelik. Jangan mudah percaya. Pegang prinsip mudah, beli emas, dapat emas dan simpan untuk jangka panjang. Kalau nak belajar simpan emas secara betul dan selamat, isi beg biru di bawah, saya tunjuk step-stepnya sehingga berjaya.